Kemudian nombor 2, bid'ah yang merupakan tambahan dalam ibadah yang disyariatkan. Yang kedua ni, yang ada dasarnya dalam syariat. Seperti menambah rakaat kelima dalam solat 4 rakaat. Solat Zuhur misalnya, yang disyariatkan 4 rakaat. Tinggal lagi orang tu tambah 1. Ibadah yang dia buat tu, solat Zuhur, memang ada dasarnya dalam agama. Tetapi tambahan rakaat itu tidak ada dasarnya. Seperti mana juga dengan tahlilan. Tahlilan ialah ucapan la ilaha illallah. Disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Bahkan itulah sebalik-balik kalimah. Itulah kalimah tauhid, itulah kalimah ikhlas, itulah kalimah taqwa, la ilaha illallah. Tetapi mana datang bid'ahnya? Apabila diadakan dengan cara-cara yang tertentu, diadakan pada waktu-waktu yang tertentu, hari-hari yang tertentu, diadakan sempena tujuan-tujuan yang tertentu. Di situ dia menyelisih sunnah. Sering saja pihak di sana cuba nak kelirukan orang ramai. Tengok, mereka ini tak suka kita mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tak suka kita bertahlil. Kita kata ini bohong, ini tak betul. Bahkan ada unsur jahat di situ. Cuba nak mengelirukan orang ramai. Yang ditegah bukan ucapan la ilaha illallah itu, tetapi perbuatan mengkhususkan dengan cara-cara, masa-masa, gaya-gaya yang tertentu dan sebagainya. Yasinan, membaca surah Yasin. Baca surah Yasin tak ada dapat pahala ke? Semestinya ada dapat pahala. Besar ganjaran pahala dia. Sebab itu sebahagian daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Setiap huruf tu 10 kali ganda pahala dia. Tetapi isunya di mana? Apabila dikhususkan bacaan surah Yasin pada malam Jumaat. Dari mana datang pengkhususan malam Jumaat tersebut? Sedangkan secara jelas dalam hadis kata Nabi SAW, jangan kalian khususkan malam Jumaat dengan ibadah yang tertentu atau pada siangnya dengan puasa yang tertentu. Jelas ada larangan di situ. Adapun hadis-hadis tentang fadilat baca Yasin pada malam Jumaat, dia adalah dhaif belaka. Kesemuanya tidak ada yang sahih. Demikian dengan talqin, iaitu menyuruh orang yang nak mati itu mengucapkan la ilaha illallah. Itu ada dalam hadis atau tidak? Ada. Tapi isunya di mana? Isunya lah apabila ditalqinkan selepas orang tu dah mati, dah meninggal lah. Kita nak ajarkan dia la ilaha illallah. Nak mengislamkan orang yang dah mati, tuan-tuan. Orang yang dah mati mana pula dia nak mengucap lagi? Tapi di situ kekeliruan dia.